Tengok ni guys, Triumph Tiger Sport 800. Dan ini benda yang best ada pada motosikal ini. Jom kita start. Benda paling basic aku rasa perlu ada pada motosikal moden masa kini, quick shifter. Dan ini bi-directional dan antara quick shifter yang paling lancar pernah aku cuba. Seterusnya, benda paling penting adalah enjin. Enjin 3 silinder ini memang cukup berkuasa, menghasilkan sekitar 113 horsepower dengan 84 Nm torque. Dan dia punya power tu sentiasa ada pada low RPM, mid dan juga high. Ibarat kata kalau anda pulas dari throttle, memang kuasa tu menunggu anda. Disebabkan ini adalah motosikal sport touring, jadi rintangan angin tu memang sangat-sangat bagus dan anda boleh adjust hanya dengan menarik ataupun menolak windshield di hadapan ini. Jadi amat mudah untuk kita adjust semasa kita menunggang ataupun semasa keadaan statik. Seat one piece ni juga adalah sesuatu yang aku rasa patut dipuji sebab setelah aku ride lebih daripada 8 jam, bontot tak kebas, pinggang pun tak sakit. Jadi memang mereka dah R&D betul-betul menjadikan seat ini sangat-sangat selesa ketika tunggangan jauh. Walaupun berat motosikal ini adalah lebih kurang 214 kg, tapi tak terasa langsung berat tu ketika anda berhentikan motosikal, apatah lagi ketika anda mencelah di trafik. Kami tak tahu di mana mereka sorok berat tu, tapi memang rasa sangat ringan ibarat anda membawa motosikal kelas pertengahan berbanding motosikal berkuasa tinggi 800 ke 1000 cc. Dan lagi satu perkara paling kritikal kalau anda membeli sebuah motosikal sport touring, semestinya tangki. Yang ini hadir dengan 18.6 liter dengan fuel consumption dia sekitar 4.7 liter setiap 100 km. Cukup-cukup jimat, anda pun tak pening kepala nak isi minyak banyak kali. Dan perkara terakhir membuatkan motosikal ini best dan anda patut pertimbangkan adalah kerana harga yang sangat kompetitif. Bermula daripada RM63,900 sehingga RM64,400. Cukup-cukup berbaloi kalau anda sedang mencari motosikal sport touring untuk weekend ride ataupun daily commuting. Malah kalau nak balik kampung pun bawa motosikal memang tiada masalah. Dan anda boleh tambah side panel yang datang khas juga daripada Triumph Malaysia.